konsep satu pasaran, pemetaan sistem pengagihan. Jadi benda sama, anda kena ada satu teori utama kitaran pasaran, pilih kaedah pemetaan yang sesuai kepada anda. Saya lebih menggunakan Elliott sebab dia simple. Maksudnya untuk Elliott ni dia fleksibel. Kalau siapa pernah gunakan Wyckoff, dia payah sikit. Dow payah. Dow tak banyak bagi info, tapi Wyckoff ni dia agak rigid. Tapi sebenarnya kalau anda tengok daripada sudut coding, di antara semua ni yang paling senang coding adalah Wyckoff. Dia sakit hati you. Nabil, antara 5 ni yang paling senang coding adalah Wyckoff. Kalau nak tahu. Cumanya nak to trade the structure tu. Paling senang coding antara semua ni Wyckoff. Dow pun a bit Dow pun senang tapi tak bagi banyak info. Wyckoff yang paling senang coding sebab dia banyak. Anda cuma uploadkan all the nota pasal Wyckoff, lepas tu suruh dia buat kod. Antara semua ni. Tak Viol. Anti-gravity. Anti-gravity. Okey, jadi apa kita buat dalam sistem pemetaan kita, sistem pengagihan kita lihat korelasi instrumen, Fibonacci target dan juga jumlah series structure. Jadi first, nak tak nak, anda kena jugalah. Elliott kena faham, Fibo kena faham, indikator kena faham, dan lepas tu kat mana yang nak buat impulsif dan lihat market secara besar lah. Nak tak nak, anda tak dapat lari daripada tu. Letak pending order lah. Apa susahnya? Saya nak cerita pasal Elliott pun tak habis lagi kali. Kalau saya masukkan Wyckoff, lagi banyak. Saya approach Wyckoff tak sama dengan orang. Dia lain. Anda tengok macam saya guna Elliott, saya tak guna Elliott sama macam orang lain. Wyckoff pun saya tak gunakan sama macam orang lain. Tak apa. Jadi saya tak nak confusekan orang. Yang Elliott ni pun ramai yang tak tangkap lagi. Kalau saya bawa Wyckoff, lagilah. Dan nak buat korelasi dia, dan saya pun tak pakai dah. Dulu, yes. Saya memang swear by Wyckoff dulu. Dan somebody disebabkan saya guna korelasi, dia payah nak buat korelasi. Payah nak cerita korelasi. Payah nak cerita dinamik. Jadi, saya gunakan exclusively kepada Elliott lah, untuk menerangkan konsep dinamik. Tapi dalam trading, saya tak pakai pun. Saya pakai benda ni ya. Apa dinamik semasa, apa jangkaan dinamik seterusnya. Dinamik semasa tu saya lukis Elliott berdasarkan apa dinamik semasa. Contoh, kita tengok gold tadi dah break kan. Gold dah break kan. Dan kat sini, adakah kita dah break tak? Ni masih ada divergent. 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Jadi kalau ini break divergent, kan, ini sebagai ni 1, 2, 3, 4, 5. Okey. Apa beza dia? Kalau kita jangka ini merupakan dollar dynamic, sini 2. Dan sini adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Kalau sesuai pakai dia, pakai kali.
Saya simple dia kali. Saya tak heran dengan teknik-teknik kali. Serius. Bagi saya teknik tak penting pun. Teknik cuma benda berulang. Saya faham cara guna benda ni, saya pakai benda ni. Dan dia sesuai dengan apa yang saya nampak kat market. Jadi saya pakai dia dah. Adakah dia bagus? Nah. Saya lebih menekan kepada kaedah pengurusan risiko. Sebab tekan je. Entry nak apa? Buy. Tekan buy. Nak sell, tekan sell. Tapi, apa dia, yang menentukan anda berjaya dalam trading bukan teknik. Faham? Tujuan saya kongsikan kaedah apa, dinamik apa semua ni, tujuan dia nak tunjukkan kepada anda macam mana anda nak datang dengan kaedah structure. Saya tak pakai pun. Saya pakai benda ni. Anda pun nampak. Saya trade, saya tengok sini. Ini ni. Ini je. Jadi saya tunggu ini berlaku. Untuk saya nak swing besar. Tapi sementara tu kita tahu kita ke atas ni. Jadi kalau anda trade, sama ada anda short term swing ataupun anda apa dia, intraday. Sebab kita kat ujung ni. Nak swing dekat 2 ni nanti. Yalah. Sebab tu kita panggil CEO kali. Yes. But ultimately, setiap trader akan ada cara dia. Faham tak? Anda kena ada cara anda. Saya bagi anda satu contoh. Sebelum anda ikut contoh Nabil Galih, some of you, untuk EA punya projek tu kan, ada yang sebelum ni nak attach EA pun tak tahu. Faham tak? Betul tak apa saya kata? Jadi the best is, anda boleh ada, betul tu Nabil, anda boleh ada banyak tool dalam ni, tapi ultimately dia adalah anda guna apa yang anda faham, anda jaga duit. Itu dia. Yang sentiasa bersama kat situ jaga duit. Itu pun boleh somethingnya. Takkan kau makan seorang ke? Kan? Kita orang ramai kat sini. Kau jangan jadi Galih pula, Padbul. Kau tengok Galih punya janji kat kita orang punya Musang King tu tahun berapa dah? Automation PA. Not really Galih. But apa dia? Sebab ada AI. Tu kemudian use, saya nampak dia faham Cloud Code kan. Nabil tengah explore kan. Besok ikut sesi kita, saya kongsikan anti-gravity pula. Musang King cicah dulu, untung lah. Tapi basically anda kena cari cara anda lah. Saya simple dia. Apa dia dynamic semasa, kalau dia dollar, then dekat index lekuk 1 ataupun lekuk 5 ataupun correction. Kalau dia adalah yen, dekat index adalah lekuk 3. Dekat yen pay kita jangka 1618. Buat itu ulang-ulang. Aku bukan NQL editor je tu baru last week. Saya lambat mula. Yes. Itu tujuan saya kali. Kalau tak, berapa orang yang kat sini actually pernah tekan benda ni? Pernah tekan apa dia? MQL F4 ni. Pernah tekan F4 ni. Mana F4 kita? Ni pasti kaya ni. Nama ni pasti kaya ni. Nabil pun takut dengar nama ni. Pasti kaya, pasti profit EA MQ5. Itu tujuan saya, untuk anda explore dan anda cari. Mungkin anda jumpa something kat situ. Tapi kalau dia tak sesuai kepada anda, jangan pakai. Tapi at least anda dah cuba. Faham tak?
Faham tak? Tujuan saya adalah untuk anda explore the possibility. Tapi bukan kata ini cara betul. Tak. Tapi sepatutnya dengan kemajuan AI yang ada, dengan tool yang kita ada zaman ni, jangan duduk je tunggu. Anda boleh explore. Itu tujuan saya. Storage bawah dia pakai 10. Aku pun tak faham Nabil. Sampai hari ni aku tak faham. Storage atas 80, storage bawah 10, orang lain 80, 20. Sampai hari ni tak faham. Itu tujuan saya. Faham tak Matbul? Faham tak Nabil? Bukan, faham tak kali? Bukannya tujuan, inilah cara betul. Tak. My intention is supaya anda explore. Dan anda ada satu lagi cara. Jadi kalau, katalah cara trading anda tak kena dengan anda sekarang, anda ada kaedah kedua, kaedah ketiga, kaedah keempat, kaedah kelima. Tu dia. Dan bila anda jumpa cara anda stick kepada dia, dan jaga duit. Itu je. Dia tak ada, inilah cara trading yang betul. Tak ada. Tapi anda ada pelbagai pilihan, ya, yang anda boleh explore dalam bidang ni. Itu dia. Dan why not? Dengan AI apa semua, start explore coding, start explore apa dia, automation, start explore agentic AI. Ya, itu tujuan dia. Kaki nak kecat. Ada depo berapa? Saya tak sebut pun depo berapa. Yes, dan kita tahu bila kita betul, bila kita salah. Exactly. Faham niat saya? Bukannya tunjuk, inilah cara trading anda pasti profit. Tak. Apa yang saya kongsikan, okey, ni satu kaedah kita. Kita membuat pemetaan manual trade 3711. Okey. Ini satu. Anda explore EA, cari yang working, anda integratekan position sizing model, tengok jalan dia. Okey. Nampak cara dia, dan anda cuba untuk maximize ataupun optimizekan dia punya parameter. Tengok jalan dia macam mana. Okey, tak jadi. Cari sistem ni. Apa yang anda nampak work for you. Itu dia. Itu tujuan saya. Bukan tunjuk ini cara betul jadi. Dia tak ada cara betul. Dia ada cara sesuai. Itu yang anda kena tahu. Cari kaedah sesuai kepada anda. Okey? Jadi ingat saya punya challenge tadi, saya nak 30 orang. Sekali lagi saya letak 30 orang sampai jatuh mic aku. Okey. 30 orang, 30 komen dekat pin posting saya di FB yang atas sekali, komen benda ni je, dengan komen benda lain. Lanjut. Saya kata tangga lagi bang, kejap naik tangga, kejap turun tangga, tak apa. Masalah ramai dalam trading bukannya sebab tak tahu trade, dia tahu trade, tapi masalah dia disiplin. Jadi dengan adanya anda dengan memahami kaedah expert advisor dan memahami penggunaan AI, satu hari nanti teknik manual yang anda boleh pakai, tapi masalah dia, anda tahu dia boleh buat duit. Tapi bila anda pakai, kadang-kadang anda tak disiplin pakai dia. Anda try untuk coding sistem anda. Dan bila itu berlaku, dan bila itu berjaya dibuat, dan masalah disiplin dah tak ada. Sebab dia basically kepada itu. Dan anda jaga duit. Liverpool minggu depan dah start ada game. Facebook yang tempat anda ambil saya punya ni, komen lanjut, dan saya kalau cukup sehingga Ahad cukup 30 komen, saya akan bagi extension untuk folder
market mapping. Maksudnya anda boleh dapat lagi saya punya ni sehinggalah 31 Julai 2020. Dengan kau kata 20-30 pula. Okey, komen lanjut saja. Jangan komen lain. Kalau siapa komen lanjut galih handsome, negatif 3. Kena tambah 3 ni. Boleh? Kalau siapa letak lanjut galih handsome, memang negatif 3 lah. Saya tak nak perkataan lain. Lanjut. Kalau ada titik kat situ ke, ada emoji ke, saya tak kira. Kalau letak lanjut galih handsome, negatif 3. Mungkin tahun depan ramai cikgu promote scalping pakai paid tool entah. Yes. Yes. Boleh? Okey? Extend kalau cukup 30 komen. Tak extend, kau janganlah komen extend. Orang dah kata lanjut, kau nak masuk orang putih lah bulaan. Komen dia, kau jangan buat hal. Lagi negatif 10. Kita block dia. Dia komen je, aku block dia. Pingsan. Alright? Okey, jadi jumpa ni nota ni hujung minggu saya kongsi Nabil, tak sempat lagi. Okey. Bola habis tunggang langgang hidup aku. Alright. Labur dalam satu sistem, tegakkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi pada esok hari. Esok Jumaat kan. Sesi saya pada petang jam 4 bersama Wani. Lepas tu sebelah malam. Sebelah malam tu kita mungkin akan lihat a bit mengenai anti-gravity. Okey. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.